Matematik tahun 2. Topik panjang, jisim dan isi padu cecair. Subtopik panjang, ukur panjang objek dan lukis garis lurus. Mari kita belajar cara ukur panjang objek. Mula-mula, kita sediakan satu pembaris. Murid-murid boleh perhatikan, ini ialah tempat sifar. Bila kita nak ukur panjang objek, kita mesti mula dari sifar. Sebagai contoh, bila kita nak ukur panjang pensel ini, kita mula dari sifar. Kemudian, kita tengok hujung pensel ini. Hujung pensel ini tunjuk pada 10. Maka panjang pensel ini ialah 10 cm. Sekarang, cuba kita tengok cara pensel ini letak. Cara pengukuran ini adalah salah sebab pensel ini tidak ukur mula dari sifar. Pensel ini juga letak pada tempat yang salah sebab bila nak ukur, kita mesti mula dari sifar. Kemudian, bila kita nak ukur, objek mesti letak sama paras dengan pembaris. Pensel ini tidak dapat diukur sebab dia tidak sama paras dengan pembaris. Begitu juga dengan pensel ini. Pensel ini tidak sama paras dengan pembaris. Jadi, pengukuran pensel ini adalah salah. Murid-murid diingatkan, bila kita nak ukur pensel atau objek yang lain, satu, kita mesti mula dari sifar. Kemudian, objek ini mesti letak paras yang sama dengan pembaris. Maka, panjang yang diukur ni adalah betul, iaitu 10 cm. Sekarang, cuba kita tengok contoh yang pertama. Di sini ada satu pemadam. Pemadam ini diukur mula dari sifar. Ini merupakan langkah yang betul. Dan pemadam ini berada sama paras dengan pembaris. Dan hujung pemadam ini tunjuk pada nombor 3. Maka, panjang pemadam ini ialah 3 cm. Cuba kita tengok contoh yang kedua. Di sini ada satu daun. Sama, bila kita nak ukur, kita mula dari sifar. Dan hujung daun ini tunjuk pada nombor 6. Maka, panjang daun ini ialah 6 cm. Seterusnya, cuba kita tengok 3 gambar A, B, C yang ada di sini. Gambar ini menunjukkan sekeping kertas dan diukur dengan pembaris. Manakah cara mengukur yang betul? Dan cuba bincangkan. Kita cuba tengok soalan A. Pembaris ini nak ukur kertas tersebut, tetapi ia tidak mula dari sifar. Jadi, cara pengukuran ini adalah salah. Untuk gambar B pula, pembaris ini diletak pada sifar untuk mengukur kertas tersebut. Dan pembaris ini dan kertas ini adalah pada paras yang sama.
maka cara pengukuran ini adalah betul. Dan akhir sekali, untuk gambar C pula, pembaris ini berada pada paras yang tidak sama dengan kertas. Jadi, cara pengukuran ini juga salah. Gambar ini menunjukkan dua orang murid sedang ukur lebar pintu bilik darjah dengan pita ukur. Cuba kita tengok murid yang sebelah kiri. Dia mulakan pengukuran pada sifar. Dan pita ukur ini letak pada paras yang sama dengan pintu. Jadi pengukuran ini adalah betul. Sekarang kita tengok jari murid yang kedua ni. Jarinya tunjuk pada 128. Ini menunjukkan lebar pintu kelas ialah 128 cm. Gambar ini menunjukkan dua budak yang lain sedang ukur panjang lukisan. Mari kita tengok ukuran mereka. Mula-mula, murid perempuan ini ukur pada sifar. Dan pada hujung pita ukur ni, gambar ni menunjukkan nilai pada 2M. Jadi, panjang lukisan ialah 2M. Gambar yang ketiga ini pula menunjukkan dua orang murid perempuan sedang mengukur panjang satu bingkai. Mari kita tengok pengukuran mereka. Yang pertama, mereka ukur daripada sifar. Dan pita ukur diletak pada paras yang sama dengan bingkai. Jadi cara pengukuran mereka adalah betul. Dan pada hujung pita ukur ni menunjukkan nilai 1M. Maka kita boleh tulis panjang bingkai ialah 1M. Selepas kita belajar cara mengukur panjang objek yang betul, mari kita belajar lukis garisan lurus. Cuba kita tengok contoh yang pertama. Murid perempuan ini cuba melukis satu garis lurus. Jadi apa yang dia buat ialah tanda titik pada sifar dan 30 dahulu. Kemudian sambungkan dua titik itu dengan pembaris. Sebab murid perempuan ni nak lukis garis lurus sebanyak 30 cm. Selepas sambung dua titik tersebut, maka kita boleh dapat satu garisan lurus yang berukuran 30 cm. Dan kita boleh tuliskan 30 cm atas garisan tersebut. Untuk contoh yang kedua, dua orang murid ini tandakan titik pada sifar dan 100. Mereka cuba nak lukis garis lurus 1 meter. Selepas tandakan titik pada sifar dan 100, mereka sambungkan dua titik itu dengan pembaris panjang. Dan akhirnya, garisan 1 meter dihasilkan. Dan boleh tulis 1M di atas garisan tersebut. Pembelajaran untuk hari ini sudah tamat. Sekian, terima kasih.